Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam video ini saya akan berkongsi tentang ujian gaya pembelajaran memeletik. Jadi di dalam video ini saya sendiri yang akan berkongsi tentang ujian ini. Nama saya Umar Abdul Aziz bin Ghazali, memegang nombor matrik D2022104893. Isi kandungan dalam video ini mempunyai 4 perkara. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua latar belakang, yang ketiga pentadbiran dan keempat ialah penskoran. Yang pertama dalam video ini ialah pengenalan. Sistem pembelajaran memeletik menyedari bahawa setiap manusia mempunyai gaya dan teknik pembelajaran yang berbeza atau pelbagai. Sesetengah mempunyai gaya pembelajaran yang dominan dan kurang menggunakan teknik dan gaya yang lain. Ujian ini dapat membantu diri meningkatkan kualiti pemahaman dalam pembelajaran. Yang seterusnya ialah latar belakang. Sean Whiteley yang merupakan penulis Memletics Accelerated Learning Manual adalah penggubal sistem pembelajaran memeletik. Beliau mengembangkan memeletik berdasarkan 2 model otak, iaitu yang pertama, Multiple Intelligence oleh Howard Gardner, dan kedua adalah model Visual Auditory Kinesthetic yang berasal dari teknik NLP, iaitu Neuro Linguistic Programming. Tajuk yang seterusnya adalah berkaitan dengan pentadbiran inventory. Di dalam pentadbiran inventory terdapat 4 perkara yang perlu diberi fokus. Yang pertama ialah tujuan inventory, yang kedua skala dan subskala, yang ketiga adalah bilangan item dan keempat ialah jangka masa. Jadi kita masuk kepada fungsi alat ujian. Dalam ujian ini terdapat 6 fungsi utama. Yang pertama ialah mengenal pasti gaya pembelajaran, yang kedua adalah memahami kekuatan dan kelemahan diri, ketiga meningkatkan keberkesanan pembelajaran, keempat menyesuaikan pendekatan pembelajaran, kelima meningkatkan motivasi dan minat, dan keenam ialah membantu guru dan pengajar. Yang seterusnya ialah skala inventory. Setiap item di dalam ujian ini mempunyai skor antara 0 hingga 2. Skor 0 mewakili tidak menggambarkan diri saya, skor 1 menggambarkan sebahagian diri saya, dan skor 2 menggambarkan secara tepat tentang diri saya. Tajuk yang seterusnya berkaitan dengan subskala inventory. Ujian gaya pembelajaran memeletik terdiri daripada 70 soalan yang menilai gaya pembelajaran melalui 7 subskala utama, iaitu visual, verbal, oral, physical, logical, social dan solitary. Subskala yang pertama ialah subskala visual. Subskala visual menunjukkan seorang yang sesuai belajar dengan menggunakan imej, gambar, bentuk, warna dan peta dalam menguruskan sumber maklumat atau menyampaikan maklumat kepada orang lain. Dan antara cadangan untuk gaya pembelajaran ini ialah dengan menonton video pembelajaran, membuat nota dengan peta minda, memilih buku yang banyak ilustrasi, membuat nota menggunakan pen warna-warni, dan terakhir ialah gunakan imajinasi untuk menghafal. Subskala yang kedua ialah subskala verbal. Subskala verbal melibatkan aktiviti menulis dan bercakap dengan menggunakan perkataan. Anda minat membaca dan menulis, suka mengetahui dan menambah pembendaharaan kata. Antara teknik yang sesuai dalam subskala ini ialah buat rumusan secara lisan atau menulis, garis dan tandakan isi-isi utama, gunakan akronim atau kata-kata bersangkutan, menyatakan atau berkongsi maklumat dengan orang lain, menggunakan ayat-ayat yang berirama atau membentuk sebagai satu jalan cerita. Subskala yang ketiga ialah subskala oral. Subskala oral ini menggambarkan seorang yang gemar belajar dan bekerja dengan bunyi-bunyian dan muzik. Anda sangat peka dengan rentak muzik dan tempo irama lagu. Secara khususnya anda suka bernyanyi dan bermain alatan muzik,
sesetengah muzik dapat membangkitkan semangat anda. Dan antara tip yang sesuai dengan seorang yang mempunyai gaya pembelajaran aural ialah membuat rentak irama lagu untuk mengingat sesuatu maklumat seperti fakta yang perlu diingat sebagai lirik lagu untuk didendangkan atau dinyanyikan dengan muzik. Dan seterusnya ialah mengalunkan muzik-muzik yang dapat membangkitkan semangat anda untuk terus belajar dan mengulang kaji pelajaran. Subskala yang keempat ialah subskala fizikal. Subskala ini menunjukkan seseorang itu cenderung menggunakan deri sentuhan dan anggota badan untuk belajar dan memahami dunia di sekeliling anda. Anda gemar aktiviti fizikal seperti latihan, sukan, pertukangan dan perkebunan. Dan antara tips yang sesuai untuk subskala ini ialah yang pertama, membuat banyak latihan untuk tingkatkan kemahiran. Yang kedua, menggunakan deri sentuhan atau kerja-kerja amali untuk memahami subjek tertentu. Yang ketiga ialah menggunakan gerak-geri atau bahasa isyarat tangan tertentu untuk menggabungkan fakta-fakta dengan isyarat-isyarat tertentu. Subskala yang kelima ialah subskala logikal. Subskala ini menunjukkan seseorang itu suka menggunakan kesimpulan logik untuk memahami sesuatu. Anda seorang yang meminati subjek sains dan matematik. Anda juga gemar melakukan sesuatu kerja dengan teratur, menurut peraturan dan bersistematik. Antara tips yang sesuai dalam subskala ini, yang pertama ialah menyelarakan keutamaan kerja. Yang kedua, banyak bertanya dan membina persoalan-persoalan dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan jadual waktu yang teratur dan bersistematik. Dan keempat ialah buat nota dengan memberi fokus pada bahagian-bahagian penting atau yang ingin dipelajari. Subskala yang keenam ialah subskala sosial. Subskala sosial ini menunjukkan jika anda mempunyai gaya pembelajaran sosial yang tinggi, anda seorang komunikator yang baik, sama ada secara lisan atau bukan lisan. Ramai orang suka mendampingi anda dan mendapatkan nasihat dari anda. Anda peka dengan perasaan, sensitiviti, motivasi, tingkah laku orang lain. Anda juga seorang pendengar yang baik dan menghormati pandangan orang lain. Antara tips yang sesuai untuk subskala ini ialah membentuk kumpulan belajar agar dapat berbincang idea dan tajuk-tajuk secara berfokus. Yang kedua, bercakap dan memberitahu orang lain tentang apa yang telah anda pelajari. Yang ketiga ialah ajar kembali kepada orang lain apa-apa yang telah dipelajari untuk meningkatkan daya ingatan hasil pembelajaran. Subskala yang ketujuh dan terakhir ialah subskala solitary. Subskala ini menunjukkan seseorang itu cenderung untuk melakukan sesuatu secara bersendirian, membuat penilaian tentang diri sendiri dan lebih suka berdikari. Anda mampu untuk memotivasikan diri sendiri dan memberi fokus apa yang anda inginkan dalam hidup dan kerjaya anda. Anda juga suka merekod seperti membuat jurnal peribadi dan diari tentang peristiwa dan perasaan yang anda alami. Antara tips yang sesuai untuk subskala ini, yang pertama ialah luangkan masa untuk anda renungkan kembali apa yang anda telah pelajari seharian. Yang kedua ialah cuba membayangkan diri anda berada pada situasi atau konteks apa-apa yang anda telah pelajari. Tajuk yang seterusnya ialah berkaitan dengan jangka masa. Ujian ini mengandungi 70 soalan dan tempoh masa yang dicadangkan adalah 15 hingga 20 minit. Tajuk yang seterusnya ialah berkaitan penskoran. Untuk penskoran, pelajar perlu menulis skala pada petak yang telah digelapkan di dalam borang. Selepas itu, pelajar perlu menambah semua skor berdasarkan skala yang telah mereka jawab dan tulis keseluruhan skor di dalam ruangan skor di mana petak skor itu mewakili 7 gaya pembelajaran, iaitu visual, verbal, aural, physical, logical, social dan solitary. Yang terakhir di dalam video ini ialah tutorial menjawab ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam video ini saya akan berkongsi tentang cara untuk menjawab ujian gaya pembelajaran memeletik. Yang pertama sekali, kita perlulah membaca arahan, iaitu jawab semua soalan dengan menentukan skala yang sesuai pada petak kertas jawapan yang digelapkan. Di sini ada skala di mana kosong mewakili tidak menggambarkan diri anda,
Skala 1 menggambarkan sebahagiannya seperti anda. Skala 2 menggambarkan secara tepat tentang diri anda. Okey, dia punya arahan, baca dan fahami setiap item berikut dan kemudian jawab dengan jujur. Tiada jawapan yang salah atau betul. Kebiasaannya jawapan yang pertama yang wujud dalam minda anda adalah jawapan yang terbaik. Okey, jadi setelah kita selesai menulis skala di dalam kotak yang digelapkan, jadi kita perlu tambah ikut row by row. Jadi untuk row pertama, untuk baris yang pertama ini mewakili visual, yang kedua verbal, yang ketiga aural, yang keempat fizikal, yang kelima logical, yang keenam social, yang ketujuh adalah solitary. Jadi untuk 1 sampai 35 kita perlu tulis di bawah ini. Manakala 36 hingga 70 kita perlu tulis di bahagian bawah ini. Jadi apabila kita dah selesai mengira, kita perlulah tambah antara sini dengan sini. Barulah kita dapat skor yang sebenar. Jadi setelah selesai mengira, kita perlulah tambah. Dan ini adalah jumlah keseluruhan di mana visual saya telah mendapati, saya mendapat skor 6. Verbal skor saya 12, oral skor saya 3, physical skor saya 9, logical skor saya 13, social skor saya 18 dan solitary skor saya ialah 14. Jadi ini menunjukkan saya dominan ke arah gaya pembelajaran social, dan paling saya tidak dominan adalah berkaitan dengan oral. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.